Dalam belanjawan, kerajaan telah mengumumkan bahawa penyasaran subsidi RON 95 akan diberikan kepada 85% rakyat. Namun, mengapa akhirnya kerajaan memutuskan untuk melaksanakan budi 95 yang memanfaatkan semua warga negara Malaysia termasuk juga golongan T15? Bila kita nak T15, kalau kita letak target mulanya RM13,000 sebulan, kemudian RM20,000 sebulan, itu masih menekan golongan kelas menengah atas. Jadi kita nak naikkan RM50,000 sebulan atau lebih kurang, tapi itu jumlahnya sangat kecil. Jadi dari segi penguatkuasaan, kos penguatkuasaan itu tinggi. Jadi sekarang ini pandangan kita jalankan ini dulu, dan kalau ada keperluan di masa akan datang di mana sistem itu lebih mantap, maka boleh kita kenakan, tetapi bagi yang benar-benar tinggi ataupun kenderaan betul-betul mewah. Itu masalah. Kerana setakat ini pun penjimatan kita adalah sekitar 2.5 bilion ringgit. Ada yang mengatakan bahawa ini lebih rendah daripada yang disasarkan pada peringkat awal mengikut kajian Bank Dunia. Saya tidak setuju sebab kita lihat penyasaran subsidi dari keseluruhan. Dari diesel 5 bilion ringgit kita selamatkan. Ya. 5 bilion ringgit itu kerana banyak dalam sistem lama itu terlalu banyak penyeludupan dan ketirisan. Dari elektrik 6 bilion ringgit. Dari ayam pengapungan 1 bilion ringgit. Dari telur 1 bilion ringgit. Jadi mengikut pendapat saya, ini sudah cukuplah bagi kerajaan supaya kita laksanakan dengan hati-hati supaya tidak membebankan rakyat. Ya, kerana dalam kes-kes seperti yang saya sebutkan tadi, dia tidak melibatkan 85%. Tapi dalam kes itu lebih senang digunakan. Beda dengan penyasaran subsidi minyak petrol ini.